Assalamualaikum, selamat pagi. Sekarang kami ada dekat Aman Sentra untuk melihat jodoh-jodoh yang berkeliaran. Kami beli dah tiket apa semua. Cuma nak pergi tiket yang beli dah. Saya seluar. Mobil start 12.45. Masih terlalu awal lagi untuk masuk. Movie 12.45 sekarang baru pukul 10 lebih 10.11. Baru pukul 11 nak ke 12. So sekarang ni Aman penggang betul ni. Harap pakai tinggi masing-masing. Campel lah. Green Party. Tu dah Capybara. Wih, dia pakai tu lah. Comel gila. Dah tu pun bagi jatuh ni. Ya, akhirnya member berjaya membeli seluar kerja. So macam mana? Tak lagi. Duduk dulu muka. Ni. 2,000 years later. Beli menara siap. Beli popcorn dah. Ha? Nak pergi masuk dah? Hello, bawah. Saya ikut nama sikit lah, tunggu iklan tu. 12.45 Nanti ya. Jangan tak? Hello, bawah. Ya, bu 12.40. Tiket boleh dah. Tiket. Saya lagi lah tiket. Lagi ya. Kita pakai 12.43 dah berapa? Iklan start 12.45. Okay, pukul 1:05 baru start movie. Okay, movie start pukul 12.45 tapi iklan lambat lagi. Tengok cerita Superman Hall 6. Oh, belakang tu Hall 6. Hall 6 25 bulan. Aha. A few minutes later. Dah habis dah tengok wayang tadi. Lah ni on the way nak pergi makan itik. Yes, on the way makan itik. On the way nak pergi kedai Ahmad Fu sebelah daripada Aman Sentra. Lah sana kot. Nak makan nasi itik. So jom lah. Nama kedai tu Ahmad Fu. Let's go. Ni dia perlu angin, dia perlu bincang. Habis dah? Ha? Habis dah? Habis dah. Habis dah bukan dia. Habis dah. Okay. Kita depan tu nak masuk. Abang kat lan aku lambung lu ICU. Alright. Lambung. Ni saya pergi naik motor. Mana Okay. ini lagi seorang. Tak kunci dia pintu. Ha? Ayo. Okay. Ya, hot tu nak dengar. Oh, tu yang syok. Woo! Aku bawa air galang tu buat tunggu bunyi je ni. Miring daripada atas. Dia frigi kan? Dia frigi kan? Kan? Ya, betul tu frigi kan? Dia kena pergi kalau kata menu tak pergi jam 6. Dia ada cekok kelak apa oi. Sampai pun. Kena tekan kelas. Gaya ah. Coba gaya. Kalau kawan depan tu potong laju je kau. Oh, Oh, lama. okey. Ya, nama dia Ahmad Fu. Inilah kedai dia. Aman Sentra belakang ni je. Belakang ni bangunan ni. Aman Sentra. Sekarang kita dekat Ahmad Fu. Ahmad Fu abah kau. Abah ku juga. Yeah. Nanti boleh tak? Okey tak? Panas tak? Tu okey, ada meja. Ada 3. Jom. Jom dia lu.
Tu aku ambil nasi. Ni atau aku ambil nasi. Menu dah di mana dia? Ting ting ting. Ni receipt dah bayar tadi. Receipt semua harga dia. Ni dia punya alamat. Tapi sayang sekali. Ni dia punya QR. Sizzling petang. Sizzling dia petang. Sayang. Okey, sampai dah. Sampai dah buat. Sampai dah. Ni aku ngadi. Oh yo. Iya. Ni apa dah? Itu cari gula. Okey. Tangan mak lu lah. Tak tunggu kami dua tangan mak pilot. Ni kuih cap. Kocak. Jangan ada mencarut. Kuih. Cak. Bekas-bekas ni nama dia. Kocak. Kocak apa tadi dah? Kocak apa tadi nama tu? Dak. Kocak dak. Kocak dak. Tu dah itik. Nampak sebab tu dia panggil dak sebab dia hitam. Oi, tu dak. Tu di ARK. Resis. Ni nama kedai dia. Dekat tepi ni, dekat luang kawasan ni. Bagus dia buat tempat ni. Keluar daripada Amal. Lepas dah select ambil kiai. Yeah, dekat je kawasan dia. Teramat dah dekat. So tunggu 2 lagi menu makanan. Ini special. Okey. Ini special punya Tengok apa beza tu special dengan lu. Ini regular. menu gula. Okey. Ingat lah tengok. Tak, aku punya ayam dia boleh lebih, itik boleh lebih ke? Special. Kerbau. No, kerbau pula minta itik dapat kerbau. Oh, mampau dah kata nak kena pergi melek pula. Lampar kau ni. Okey payah kalau kena makan cuti. Dia kalau kotel otak ni payah, kalau kotel kecil ni mudah. Sebab dia kotanya dia kota nipis apa nipis je ni. Nipis pula. Nipis apa? Dia tak kecil. Baru buat tu. Buat kuah dia. Kuah sizzling. Kau pandai tak lah. Kita mah apa ni nak mah kena mah kena mah. Nak makan healing memang aku nak. Itu kita mah petang ya. Kita mah pun dah ikat dah senja dah. Batu ada. Apa kita balik pada SP je bos singgah sini. Beli ada SP. Wah. Tapi waktu ni ada line tu. Ya. Tu dia aman. Dekat lah belakang ni je. Kedai Ahmad Fu. Kami nak makan habis dah tadi. So sekarang ni kami nak pergi cari tandas dulu. Pagi baru kami nak pergi kafe. Kafe ni dia benda ni dia naik tiba-tiba dekat apa aku punya TikTok. Kak naik. Lepas tu ajak member on. Minta cuti kali. Kami pergi sekali. Kami suka explore kedai yang macam-macam. Tu ada budak dah sampai luar ni. Okay. Alright. It's so hot. Oh, this is speaking siap. Sekarang percaya tandas dulu. Dah peminat. Okay. Lupa lagi. Buat ni lah. Many unbearable hours later. Kita dah sampai dah. Kafe, nama kafe ni 31 Teguk. 31 Teguk kali. 31 Teguk kali. Cik, dia nak cover, Cik, kau masih nak cover, cari lah. Okay. Dah sampai dah. Kafe 31 Teguk. Pening, aku pusing. Ni ayak. Bukan. Ni macam goreng. Ni ayak. Tu ayak. Kalau lewat sikit boleh Mana depan tu? Jangan ambil pelik-pelik saya takut tak habis. Nak try je pasal air atau lain. Ni dah sampai dah 31 Teguk. Kafe dia. Kafe dia cantik siut. Ni yang ni boleh caramel apa? Macam tu. Yang tu Spanish latte, Spanish latte lah. Spanish oat milk.
Strawberry matcha strawberry dengan caramel latte. Okey, boleh ambil. Minum. Jangan tak malu-malu. Tak mahu dah. Matcha strawberry. Tanduk pula. Dia memang macam cucuk pergi dekat bot belakang, percaya belakang. Masuk po disco. Takut lah. Kena okey sikit daripada itu tapi. Tok itu kena tu. Oh, tak Okey. apa. Ayah. Nugget lah. Kai lah. Aku percaya. Naga. Beza lah. Ni dah caramel. Ni caramel macchiato. Dia CM je sebab panjang nama dia. Banyak Din. Dia lebih kurang macam tu. Apa yang sambut tu je. Bulan dalam tu. Spanish oatmeal. Masuk sikit? Pasal oat kuat. Bagus sangat. Tapi kalau awal tadi bono, betul belum. Masuk sikit adik. Belum terfikir hari bono, rasa berdengung. Ni caramel macchiato dia. Boleh lah ni. Mana ni? Stand dia. Nugget fish. Oh ni abang punya nama dia caramel latte. Standard agak standard color asal kan. Dan ni nugget tenggiri, ikan tenggiri. Oh, nugget tenggiri. Macam tu lah. Oh, awak lekat aku. Ikan tenggiri buat nugget. Saya kena pakai Terang LED. Lamp flash light. Macam? 12 watt. Wow, ikan tenggiri gini. Goreng. 12 watt. Kaki mata orang. Sebab tu chicken tender. Tak ada bak. Yang 15 lah ni tu apa dia? Yang size 15 cm. Kita dari tak mana tu? Kita dari tak mana tu? Di dalam. Tadi ya. Di dalam tak nampak Kita sangat. dulu kat highway takkan dalam kita. Tak masak Tadi lah. dia tak boleh pun apa. Tak tengok dalam bio dia. Kena kalah kena pati kan. Yang abang aku panjang 15 tu tak boleh. Ni 20 lagi tinggi. Tak nak gamak mana. Ni panjang 15. 15 cm. 24 V tu. Ni gambar dulu. Hantar ni pun. Ada orang air tau. Ada orang macam air tau. Pin datang ni dia bagi poin ni tak. Rasa ikan padat. Tu takkan rasa. Dia isi dia debu. Yang boleh pakai weh. Mati-mati ingat buat apa? Goreng pisang. Nombor. Tak tahu ah. Yang boleh pakai lampu ni. Oh, dalam dia ada power supply dah untuk potong api. Potong karat. Dalam lampu tu. Papan dia tu dia dekat karat lah. Dia macam mana kalau dekat karat tu? Tak bagi karat lebih ke apa? Dia tak mau bagi lebih. Dah. Buat tepung ambil cari dia. Dia tak mau bagi lebih lah. Tapi aku takkan nak buat nak biau kat itu. Tempat ni sempoi dan tepi highway dan nak balik dah. Semua pekat-pekat on the way nak barai dah, nak balik. Makan bersembuk. Yang ni tak habis dengan pemak dia. Tapi okey lah, masa tu target daripada pagi tadi. Bersembuk. Duk bajet malas lagi bawa kami balik sampai rumah. Makan bersembuk. Ni pun kira okey lah. Sebelum maghrib dah settle dah semua tempat nak pergi. Bersembuk. Tak lagi yang tu lagi duduk elok jadi orang ikut jadi mamuk duduk bedong eh. Okey. Baik.